Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi donat yang lembut dan gebu. Untuk buat donat ni saya gunakan tepung high protein. Ini ada 250 gram tepung high protein. Kemudian masukkan juga 3 sudu besar susu tepung, 1 sudu besar gula, 1 sudu yeast dan 150 ml air sejuk yang telah pun siap dicampur dengan sebiji telur yang gerisi. Gaul dulu semua bahan ni dengan sudik ataupun spatula sebab dia masih lagi lembab. Bila dah bercampur rata macam ni, bolehlah masukkan 1 sudu besar margarin dan juga 1 sudu besar shortening. Untuk step yang kali ni kita kena uli yang agak lama jugalah. Kalau nak senang boleh je uli pakai mixer. Saya gunakan speed yang nombor 1. Kemudian kita uli lebih kurang 10 hingga 15 minit sehingga dough tu dia betul-betul jadi lembut dan licin. Ni selepas 15 minit di mixer, boleh tengok sini dia punya dough tu semakin lembut dan dah tak melekat di mangkuk. Untuk nak jadikan kita punya donat nanti tu dia akan jadi lembut dan gebu, pastikan dough ni betul-betul lembut dan bila kita tarik sikit tu dia punya texture tu tak akan mudah koyak. Rehatkan dough lebih kurang 30 minit sehingga 1 jam ataupun dia dah jadi kembang macam ni, menandakan yeast tadi tu dah aktif. Bolehlah kita ambil dan buang angin dalam dough tadi. Bahagikan dough kepada beberapa bahagian kecil. Kalau nak bagi sama besar, bolehlah timbang dulu. Untuk setiap dough yang kecil ni, saya dah timbang berat dia lebih kurang 35 gram. Dah siap timbang tu, bolehlah rounding bagi dia kemas. Langkah yang seterusnya, ambil satu bahagian kecil tadi, kemudian kita lepirkan dan buat lubang di tengah. Ulang lagi langkah yang sama, kita ambil satu dough, kemudian lepirkan dan buat lubang di tengah. Rehatkan dough ni lagi lebih kurang 10 minit sehingga dia menjadi sedikit kembang. Sementara tu dah boleh panaskan minyak dalam periuk ataupun kuali. Untuk nak goreng donat ni jangan guna api yang besar. Kita guna api yang sederhana kecil je. Bila minyak tu dah betul-betul panas, barulah start menggoreng. Pastikan bahagian bawah tu dah betul-betul peram, barulah terbalikkan ke bahagian yang satu lagi. Goreng lagi sehingga semuanya masak dan bolehlah angkat, tiriskan minyak. Donat tadi dah pun siap digoreng dan agak suam, barulah salut dengan gula ataupun boleh je salut dengan susu. Nak bagi gula ni lambat cair, boleh gunakan dustin sugar. Ni dia donat tadi dah pun siap dihidang. Saya nak cuba satu. Dia punya texture tu memang sangat lembut dan bila kita buka tu memang dia sangat gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 12 biji donat dengan dough sebanyak 35 gram. Itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.